Nama hari dalam Islam ada maksud? Apa maksudnya? Fakta menarik tentang Islam. 45. Setiap nama hari ada maksudnya yang tersendiri. Mari kita lihat. Hari Ahad bermaksud satu dalam bahasa Arab. Nama ini menandakan permulaan minggu dan melambangkan keesaan Allah Al-Ahad yang bermaksud yang Maha Esa. Isnin berasal daripada perkataan Isnain yang bermaksud dua. Selasa bermaksud tiga, Salasa dalam bahasa Arab. Rabu berasal daripada perkataan Aba yang bermaksud empat. Hari Khamis bermaksud lima dalam bahasa Arab. Jumaat berasal daripada perkataan Jama' yang bermaksud berhimpun. Ini kerana hari Jumaat adalah hari di mana umat Islam berkumpul untuk menunaikan solat Jumaat. Dan yang terakhir, Sabtu berasal daripada perkataan Sab yang bermaksud rehat atau cuti. Nak lagi fakta-fakta menarik? Jangan lupa follow TikTok kami. Like, komen dan share video ini juga tau.